Sampai dekat kandang kambing, Abang Syukur nampak ada 3 orang lelaki atas pokok jambu air sambil pandang ke bawah dengan wajah ketakutan macam halau sesuatu dekat bawah pokok jambu tu. Lepas tengok orang-orang tu, Atuk ajak naik rumah semula sambung tidur. Abang Syukur tanyalah siapa tu, tapi Atuk jawab esok pagi je, biarkan dia orang dekat situ. Lepas subuh, Atuk ajak Abang Syukur pergi ke tempat 3 orang tadi. Mereka masih dalam kebingungan dan ketakutan. Kemudian Atuk hentak kaki kiri 3 kali dan bagi salam pada mereka dan suruh mereka turun. Mereka ikut arahan Atuk sambil masih lagi tengok kawasan sekeliling dalam keadaan ketakutan. Kemudian Atuk suruh Abang Syukur pergi ambil air kopi dan bihun goreng yang nenek dah sediakan untuk mereka. Mereka makan dan minum dengan lahap sekali. Kemudian salah seorang dari mereka bersuara, "Terima kasih Haji. Kalau Haji tak ada, kami tak tahu macam mana nak lari dari harimau-harimau tu." Bila dengar perkataan harimau, Abang Syukur terus pandang kiri, pandang kanan. Risau ada harimau dekat situ. Mereka minta maaf dengan Atuk dan berjanji tak akan ulangi lagi perbuatan mencuri kambing-kambing Atuk tu. Atuk maafkan dan lepaskan mereka dengan syarat jangan ulangi lagi perbuatan mencuri di mana-mana saja. Mereka berjanji. Abang Syukur tanya Atuk, "Mana harimau tu sebab dia tak nampak pun?" Atuk jawab, "Itulah kelebihan ayat Quran, boleh lindungi kita jika kita yakin." Kemudian mereka berdua naik ke rumah semula untuk sarapan. Lepas sarapan, Abang Syukur berkemas nak balik sebab besok sekolah. Dan macam biasa, sebelum balik, Atuk mesti bagi duit RM20. Tahun 84-85, RM20 tu dah besar sangat dah. Lepas bersalam dengan Atuk dan nenek, Abang Syukur turun anak tangga. Sampai ke tanah, Abang Syukur saja menjerit kuat-kuat, "Jangan kacau cucu Haji Beh, nak lalu." Atuk dan nenek hanya tersenyum tengok gelagat Abang Syukur.